I believe what is happening to the Israeli people today is nothing but a curse from God. Curse tu datang sampai mengubah nature mereka. Mana-mana mereka pergi pun mereka buat masalah kan. Syaitan tuduhkan bahawa Nabi Sulaiman ini berkuasa kerana dia mengamalkan sihir. Ajaran pagan, sihir, mysticism Babylon itu telah diserap masuk dalam penafsiran Torah mereka. Teori ini bermula selepas golongan Bani Israel ini kena exile ke Babylon. Ramai yang melihat gerakan Zionism hanyalah satu gerakan yang diasaskan oleh Theodor Herzl sebagai satu gerakan sekular di dalam agama Yahudi. Begitu juga dengan Israel. Ramai yang melihat ianya hanyalah sebuah negara yang dibina atas sebuah kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Namun wujud suatu persoalan, adakah benar itu sahaja ataupun sebenarnya wujud satu perkara yang lebih mendalam yang perlu kita telusuri bersama. Kita akan menelusuri beberapa perkara seperti Kabbalah, Hasidik, Haskalah dan keterkaitan kesemua gerakan-gerakan mistisism ini dengan kesesatan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi untuk podcast kali ini, kita telah menjemput Ustaz Nurdarus sebagai salah seorang individu yang pakar membincangkan berkaitan mistisism di dalam agama bagi mengungkap persoalan adakah cukup pada hari ini kita membincangkan berkaitan dengan usaha mendamaikan di antara orang Yahudi dengan Islam sekadar membawa mereka ke meja perdamaian. Atau wujud satu lagi persoalan yang lebih mendalam, bagaimana wujud satu kebencian yang sangat mendalam terhadap kita yang terhasil daripada ajaran-ajaran mistik di dalam agama mereka. Sebenarnya terlalu banyak pembongkaran tentang sisi kejahatan Yahudi yang perlu saya kongsikan kepada anda supaya kita semua lebih faham isu sebenar yang berlaku pada tanah Palestin hari ini. Jadi saya sedang usahakan projek kandungan podcast Akal Wahyu ini dengan Bumi Mi'raj, Dunia Palestin dan Pemikir yang sekarang ini sedang giat bangunkan projek media Islami dan Palestin di media sosial. Kalau anda setuju konten Palestin dan pembongkaran Yahudi ini perlu dipertingkatkan, sokong projek ini dengan menyumbang melalui link yang ada di bawah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kita punya audience yang bersama kekal dalam Akal Wahyu. Kali ini kita seperti mana yang dijanjikan lah, kita akan membincangkan suatu tajuk yang begitu jarang kita bincangkan di peringkat Malaysia, iaitu berkaitan dengan satu benda yang menjadi asas kepada perbincangan yang berlaku di Palestin. Antaranya berkaitan dengan mistisism, Yahudi dan sebagainya. Jadi hari ini kita menjemput seorang panel yang saya rasa kalau tuan-tuan atau para hadirin semua keep on follow berbincangan berkaitan dengan mistisism, ini adalah salah seorang yang boleh dikatakan turut membincangkan perkara tersebutlah. Jadi saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu tidak lain tidak bukan Ustaz Nurdarus. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Okey. Ustaz, sekadar nak bertanya-tanya je lah. Sekarang ni Ustaz punya perkembangan macam mana Ustaz? Baik, saya ni lebih kepada off the grid Ustaz lah. Off the grid ni maksud dia saya di luar establishment. Okey, di mana pun lah, di Singapura maupun di Malaysia. Jadi saya lebih banyak fokus kepada saya punya social media dan saya punya channel YouTube dan juga TikTok lah. Selain itu, ialah ada beberapa bidang yang menjadi perkara yang saya prioritize kan. Antaranya isu batiniah, mysticism yang anda sebutkan tadi, isu muamalat versus riba, ya, isu berkenaan dengan keharmonian gender dan juga isu kesihatan jiwa lah. Ini isu-isu yang saya cuba untuk memberikan beberapa pandangan untuk masyarakat berkenaan dia. Ya. Kalau yang paling latest, isu apa yang Ustaz ketengahkan? Baru-baru ni saya adakan podcast dengan seorang bekas pakar perbankan Islam. Ya, pakar perbankan dan perbankan Islam. Kita bahaskan berkenaan dengan institusi bank negara, kan, peranan bank sentral dan isu credit creation, bagaimana bank involved dalam penciptaan duit daripada ketiadaan dan juga sumbangan kepada inflasi, dan bagaimana perbankan Islam itu sama ada ia menyumbang kepada penyelesaian masalah ataupun menyumbang kepada penggelembungan masalah dan cadangan-cadangan keluar daripadanya lah. Sebab apa saya bincang isu ni? Sebab
dia memberi kesan langsung kepada keberagamaan kita. Kesibukan kita dalam kehidupan ini sebab mengejar kos sara hidup yang tinggi, akhirnya memberi kesan kepada keberagamaan. Jadi kita tak boleh nak fokus kepada isu agama sahaja. Jadi kalau orang sibuk bekerja, orang kesempitan hidup. Jadi kita lihat punca masalah antaranya adalah isu perbankan dan ekonomi ribawi hari ini. Ya, itu antara isu terbarulah. Satu benda yang saya rasa, sebab saya follow juga Ustaz punya kuliah-kuliah dan sebagainya. Jadi saya rasa isu perbankan ni agak latest, boleh katakan berkaitan dengan perkara ni. Okay, Ustaz, sedikit recap lah untuk kita punya podcast hari ni. Sebab kita semua sedia maklum, majoriti daripada perbincangan kita berkaitan dengan isu Palestin berteraskan kepada perbincangan berkaitan dengan geopolitik, strategi, pembunuhan, apa yang berlaku dan sebagainya. Cuma apa yang saya lihat, ada benda yang lebih akar yang perlu kita bincangkan, iaitu kenapa benda ni semua terjadi. Jadi bila saya tengok perbincangan yang berlaku kat sebagainya, saya katakan dia ni bermula daripada satu fahaman, satu pemikiran, satu idea yang berakar dalam agama Yahudi tu berkaitan dengan mysticism. Macam contoh ada terma-terma seperti Kabbalah dan sebagainya. Jadi soalan saya yang pertama, kenapa pentingnya kita nak kena bincang benda ni dulu? Sebab kalau kita nak go deep kepada perbincangan ni agak panjang dan sebagainya, kita kena tarik sampai ke bawah. Jadi why? Satu soalan permulaan yang sangat penting. Okey, kita lihat kezaliman yang berlaku di Palestin, di Gaza, adalah satu kezaliman yang kita lihat luar biasa. Manusia setiap hari menzalimi satu sama lain. Kes jenayah dan sebagainya bukanlah benda yang mengejutkan. Tetapi bila lihat pada skala yang berlaku di Palestin, di Gaza, terlihatnya adalah skala yang dia bukan normal human crime. Dia adalah bentuk jenayah yang memerlukan sebuah kepercayaan berbahaya untuk memberi justifikasi kepada kezaliman-kezaliman luar biasa ni. You nak buat sesuatu yang extraordinary, kepercayaan yang you pegang juga mesti extraordinary. Dia tak boleh kepercayaan biasa-biasa. Sebab manusia secara normal, secara biasa, dia ada kezaliman dia, kita ada kezaliman kita yang kita buat pada satu sama lain. Tapi bukan pada skala yang super ataupun humongous seperti apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi kita mesti tanya, apakah dasar kepercayaan itu sehingga memberikan mereka satu keyakinan ataupun satu rasa immoral. Immoral ni maksud dia rasa macam mereka tidak bertanggungjawab atas apa yang mereka buat. This is something that is normal for them to do it. Mesti ada kepercayaan di sebaliknya. Apakah kepercayaan itu? Sebelum kita pergi kepada isu mysticism ni, kita lihat macam mana Islam dan dalam Al-Quran secara khusus menceritakan susur galur sejarah Bani Israel. Allah juga menceritakan susur galur sejarah Kristian. Dan sudah tentu umat Islam dan golongan musyrikun sebagai 4 watak utama. Sampai hari ini, 4-4 inilah watak utama dalam dunia. Bagi saya itu satu mukjizat. Pergerakan sejarah berdasarkan 4 watak utama ini sampai hari ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menceritakan isu politik mereka? Kan, pergeseran antara 4-4 ni bukan hanya politik. Allah lebih banyak fokus kalau kita lihat kepada kepercayaan-kepercayaan yang berbeza. Betul tak? Kepercayaan-kepercayaan yang berbeza. Sebab apa? Saya faham sebagai satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, awak tidak akan mampu faham perbuatan sesebuah bangsa atau sesebuah masyarakat kecuali awak benar-benar memahami akar kepercayaan dia. Kerana kita manusia ni, sisi kita yang paling dalam adalah kepercayaan kita. You cannot go deeper than that. Okey lah, kalau deeper than that, lebih dalam daripada itu adalah fitrah kita masing-masing, nature kita masing-masing Allah ciptakan. Itu kita tak boleh nak buat apa. Atas sikit daripada itu, yang kita ada kawalan padanya. Bawah tu tak ada kawalan dah. Allah cipta kita begini. Saya orang Melayu, saya lahirkan pada waktu tertentu, ibu bapa tertentu, itu semua saya tak boleh kawal. Tapi yang saya boleh kawal adalah yang paling dasar tu, selepas tabiat saya yang saya tak boleh ubah. Paling dasar adalah kepercayaan saya. You nak faham diri you nak faham manusia, you nak faham masyarakat, you kena tengok apa yang dia percaya.
pada tahap yang paling dalam sekali. Sebab kepercayaan kita akan memandu perbuatan kita. Dan kepercayaan kita akan memberi kita semangat. Kepercayaan kita juga akan memberi justifikasi kepada semua yang kita buat. Kepercayaan juga boleh menjadi alasan kepada apa-apa yang kita buat. Okey. Saya ada sedikit isu lah dengan orang-orang yang bila bercakap pasal Palestin ni, dia kata benda ni isu politik. Dia mengkhaskan ini adalah akarnya politik. Isu kemanusiaan saja. Kemanusiaan saja, isu politik saja. Saya menghormati pandangan mereka, tetapi saya mencadangkan supaya kita berfikir kembali. Mustahil kezaliman begitu dahsyat hanya datang daripada faktor politik. Okey, mesti ada justifikasi kepercayaan di bawahnya. Baik. Jadi bila kita lihat kepada kezaliman mahal luar biasa itu, dia pasti akan ada justifikasi kepercayaan yang bila saya buat sedikit kajian, kita dapati bahawa ada unsur-unsur mysticism yang menyimpang di dalam kepercayaan mereka yang tidak diketahui ramai, atau kalau diketahui pun berat untuk orang awam cuba menyelaminya. Kerana idea-idea ini, idea-idea yang sangat abstrak, berunsur metafizikal, sangat tebal dengan istilah-istilah falsafah. Sebab tu tak ramai nak bincang dan ramai yang mengelakkan daripadanya. Cukuplah tu sebagai pembukaan. Okey, maksudnya adakah benda tu tak dibincangkan langsung ataupun dia ada dibincangkan? Ya. Cuma di kumpulan tertentu macam sekadar orang di kawasan tertentu saja, atau masyarakat awam pun mereka melihat tak perlulah ambil tahu sangat. The nature is like that. The nature of the issue is like that. Dia benda yang berat, dia benda yang philosophical, dan dia benda yang sangat-sangat abstrak. Sangat-sangat abstrak. Cumanya orang suka bercakap tentang Kabbalah ni sebagai contoh daripada sisi sihirnya sahaja. Sebab mungkin memudahkan faham. Orang bila dengar sihir tu dia terus menolaknya. Tetapi sudah tentu Kabbalah ni bukan hanya ada aspek sihirnya, tetapi ada unsur ideologi dan falsafahnya. Falsafah pemikirannya itu, sejarahnya itu juga penting. Bagaimana ia berkembang, bagaimana ia bermula, dan bagaimana ia menjadi seperti apa yang dia jadi sekarang ini, dan bagaimana, yang paling penting, bagaimana ia akhirnya membawa kepada pembentukan negara haram Israel. Kalau macam tu, kita nak bawa pada perbincangan mysticism dekat dalam agama Yahudi, yang kekejaman yang berlaku, Zionism dan sebagainya, kita boleh Ustaz rasa kita boleh mulakan start daripada Kabbalah tu sendiri, ataupun ada sebahagian sarjana yang saya tengok sendiri, dia tarik lagi bawah kepada kitab-kitab orang Yahudi dan sebagainya. Jadi kalau kita mulakan daripada Kabbalah, kita katakan okey, apakah dia? Bagaimana kita nak katakan benda tu ada perspektif Islam dan sebagainya. Okey. Dia, kalau kita nak cerita berkenaan dengan kezaliman yang berlaku di Palestin ini, bukan sahaja dia ni ada kaitan dengan Kabbalah. Dia juga berkaitan dengan Torah itu sendiri. Kita tak boleh nak nafikan. Ada ayat-ayat seperti isu Amalek kan, yang digunakan juga oleh Netanyahu untuk mengabsahkan apa yang dia buat di Palestin. Dan istilah Amalek ni adalah satu istilah yang sangat sensitif yang mengingatkan kembali bangsa Yahudi berkenaan dengan musuh mereka yang dahsyat pada masa yang silam, yang mana di dalam Torah itu ada ayat yang memberikan keabsahan untuk mereka melakukan kezaliman dan maha dahsyat. Ini daripada perspektif kita lah, bila kita baca ayat tersebut lah. Ini tak payah susah lah, awak Google saja Amalek di dalam Torah, di mana didakwa Tuhan mengizinkan ataupun bahkan memerintahkan kepada Bani Israel pada ketika itu untuk melakukan pembunuhan beramai-ramai, termasuklah binatang, termasuklah kanak-kanak. Jangan biarkan apa pun hidup, termasuk donkeys, termasuk kudanya, termasuk untanya, semuanya mesti dibunuh. Okey. Amalek ni satu bangsa yang dihalalkan darah dia oleh Tuhan. Benar. Jadi bila Netanyahu mengatakan bahawa orang Palestin ni, Gaza ni atau Hamas ni seperti Amalek, itu adalah satu seruan kepada genosid. Itu adalah seruan jelas kepada genosid. Cumanya kita cerita tadi berkenaan dengan pengasasan negara Israel.
negara haram Israel kan. Itu kita kena lihatlah kepada Kabalah juga, sebab antara pendorong utamanya adalah bagi saya lah, yang saya faham adalah Kabalah. Tapi bukan saja Kabalah, dia ada unsur-unsur lain seperti Haskalah dan sebagainya kan. Dia punya aliran liberalnya, reform Judaismnya. Dalam masa yang sama, Lurianic Kabalah ni, bagi sebagai Lurianic Kabalah ni ada peranan di dalam menyeru bangsa-bangsa Yahudi sedunia untuk melakukan apa yang dibagi sebagai proses Tikkun Alam. Tikkun Alam. Tikkun Alam ni adalah satu proses untuk kita repair alam ini supaya cahaya-cahaya Tuhan itu dapat kembali menyatu. Ini nanti kita akan cerita dengan lebih detail lah. Jadi unsur ini dia bertanggungjawab dalam pembentukan negara Israel. Tetapi bukan Kabalah sahajalah, saya kata tadi kan. Torah juga secara sendirinya, kalau kita ketepikan unsur Kabalah pun, Torah itu sendiri, kita lihat ada unsur yang membawa ke situ. Itu yang kami faham dan itu yang ada tertera. Jikalau ada orang-orang daripada agama Yahudi yang tidak bersetuju, bantu kami untuk faham, bukankah ayat tersebut menyeru kepada genosid? Apa salah budak-budak itu? Apa salah binatang itu? Memang yang ada teman-teman yang saya jumpa lah, seperti Goyim sendiri tu pun, dalam agama dan kitab orang-orang Yahudi pun, seolah-olah Tuhan menghalalkan darah mereka, melihat mereka tu seperti binatang, or worse than animals. Itu yang kita sebagai orang Islam baca dan faham, betul? Kalau mereka dakwa kita yang salah faham, come forward and explain to us. Kan? Sebab saya suspect akan ada yang kata, oh, kamu menuduh agama Yahudi, kamu telah mereka cerita, bukan itu yang dimaksudkan. Okey, beritahu kami. Bagaimana kami nak faham bila kami baca ayat ni? Dan apabila Bani Israel menerima ayat tersebut, ketika ayat itu turun, adakah mereka mengikut perintah ayat tersebut ataupun tidak? Dan bagaimana untuk kita pertahankan secara moral? Can it be morally defended? Kalau boleh, please explain to us. How do you defend it morally? So kalau macam tu Ustaz, kita dah tarik kepada kitab dalam agama tu Yahudi tu sendiri, menjadi asas kepada genosid, pembunuhan tu sendiri. Ini soalan yang agak, saya rasa agak kontroversi lah kalau kita nak cakap hari ni. Sebab ada satu naratif yang disebut oleh masyarakat awam kita, iaitu orang Yahudi tidak sama dengan Zionis. So ni adalah dua benda yang jauh, tidak ada kaitan. Tapi berdasarkan kepada statement Ustaz menyatakan bahawa asasnya daripada kitab Yahudi itu sendiri. Jadi bermaksud kita boleh katakan tak ada beza lah benda ni, kedua-dua entiti ni kalau peringkat asasnya. Okey. Kita tidak boleh nafikan unsur kebangsaan mereka itu kuat. Okey. Apa yang menyatukan kumpulan-kumpulan yang berbeza yang telah berpisah kan, sebab diaspora itu Yahudi di mana-mana dalam dunia ini, apakah yang membuatkan mereka merasa bersatu hati? Walaupun tidak semua menyokong penubuhan negara haram Israel ini, tapi ada satu perkara, iaitu rasa supremacy, bahawa mereka ini bangsa terpilih, the chosen children of God. Ini adalah satu hakikat yang kita tak boleh tolak. Bahkan mereka-mereka yang sekular sekalipun, the Haskalah Jews, antara yang mengasaskan negara haram Israel pada gerakan Zionism, iaitu Theodor Herzl. Diorang ni semua datang daripada aliran pemikiran Haskalah ini. Walaupun mereka bukanlah Yahudi yang benar-benar religious, tetapi mereka masih lagi, they still summon this kind of slogans. Mereka masih menggunakan slogan-slogan ini sebab apa? Daya tarikan dia sangat kuat kepada bangsa Yahudi untuk menyatu bersama. Atas dasar kita ni adalah bangsa yang unik. Kita ni adalah bangsa yang berbeza. Betul tak? Jadi perkaitan rapat antara Zionism dengan gerakan agama ni adalah, kita faham pemimpin-pemimpin sekular dalam dunia ni, mereka akan gunakan apa sahaja jalan yang ada untuk membangkitkan, tak kira lah gerakan mereka tu nasionalis ke ataupun ideologikal ke, mereka tetap akan menyuntik elemen agama padanya. Sebab agama ni dia punya rallying ability sangat kuat. Jadi kita lihat bagaimana pemikir-pemikir Zionis ini
mereka tetap menukil daripada Taurah. Sampai ke hari ini Netanyahu masih lagi menukil daripada Taurah. Adakah nak kata Taurah itu 100% innocent daripada Zionism? Saya kata susah untuk kita kata begitu. Ayat Amalik yang saya sebutkan tadi, itu adalah a glaring example. Kita belum cerita pasal Talmud, kita belum cerita pasal Mishnah, kita belum cerita pasal Zohar mereka, kita belum cerita berkenaan dengan kitab-kitab secondary mereka yang lain yang juga menjadi antara rujukan utama. Jadi nak memisahkan Zionism secara 100% daripada kitab-kitab sumber utama Judaism ni, bagi saya susah untuk buat pemisahan total. Susah untuk buat pemisahan total tersebut kerana akarnya ataupun benihnya ada pada kedua-duanya. Mungkin ada yang kata, Ustaz, tapi ada sahaja religious Jews yang menentang. Kan? Ada saja religious Jews yang menentang. Saya faham dan saya menghormati pendirian mereka. Tapi itulah, saya tetap tidak dapat reconcile. Bagaimana mereka boleh mengatakan Netanyahu salah? Kalau mereka kata Netanyahu salah, bagaimana apa yang ada di dalam Taurah tersebut? Itu yang saya nak mendengar penjelasan. Saya diberitahu bahawa sebahagian rabai-rabai Yahudi ni, mereka tidak setuju dengan apa yang Netanyahu buat kerana apa yang Netanyahu buat ni, dia seolah-olah nak memaksakan sesuatu ke atas Tuhan. Sedangkan kita sepatutnya menunggu sahaja. Messianism mereka tu adalah menunggu kehadiran Masiah mereka yang akan datang secara natural. Tanpa perlu di usher in. You should not usher it in. Dia lebih kurang macam eskatologi Islam kita lah. Di mana kita ni tak perlu untuk usher it in. Kita tak perlu mempercepatkan kehadiran Imam Mahdi ataupun mempercepatkan kehadiran Nabi Isa. Kita kena buat sesuatu supaya Nabi Isa datang cepat sikit. Jadi ada rabai-rabai Yahudi yang begitu juga. Tetapi kebanyakan di sana mereka mengikutkan mazhab bahawa kita kena buat sesuatu to usher it in. Itu dibagi sebagai tikun alam itu. Tikun alam itu. Okay, baik. So kalau kita nak katakan begitu, contohlah kita tarik kepada perbincangan Kabbalah tu sendiri, kan. Adakah Ustaz boleh kita katakan Kabbalah ni salah satu kejahatan ataupun kita boleh katakan sebab gerakan-gerakan mistisism dalam Yahudi ni, salah satu kejahatan yang mereka buat yang paling utamanya adalah menafsirkan semula makna-makna di dalam Taurat, Talmud dan itu sebagainya, sehingga kan pada satu tahap tu sekadar untuk menjustifikasikan apa yang saja mereka buat. Sebagai contohlah macam apa yang saya baca, Talmud itu sendiri dilihat sebagai satu kitab yang antara yang paling utama. Ada sebahagian kata lebih utama daripada Taurat. Saya tak tahulah sama ada benda itu betul ataupun tidak. Dan kitab Talmud ni pula sebenarnya dilihat sebagai satu kitab yang menghimpunkan word of scribes ataupun rabai-rabai mereka yang menafsirkan Taurat. Jadi adakah kita boleh katakan gerakan-gerakan mistisism ni mereka menjustifikasikan kepada genosid dan pembunuhan pada hari ini, memang tindakan-tindakan orang Yahudi dan yang berlaku pada hari ini dengan menafsirkan semula apa yang dah ada dan wujud dekat dalam Taurat itu sendiri dengan kacamata dan kehendak mereka yang mereka nak buat. Okay. Kita pergi kepada akar sejarah Kabbalah itu sendirilah, ya. Kalau kita lihat dalam suratul Baqarah ayat 101 hingga 102, Allah menceritakan berkenaan dengan sekumpulan bangsa Bani Israel dan Ahlul Kitab tu termasuklah sekali golongan Kristian, yang mana bila datang kepada mereka Nabi, Rasul daripada Allah yang membenarkan apa yang ada yang bersama mereka, iaitu wahyu yang ada bersama dengan mereka, nabadhahu fariqum minhum, mereka melontar ke belakang mereka. Mereka melontar kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu ke belakang mereka. Kemudian disambung pada ayat 102, selepas mereka melontar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka mengikut pula sesuatu yang lain. Dia replace it, mereka menggantikan. Dah buang agama Tuhan, dia nak ganti. Dia ganti dengan apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka ikut pula
apa yang syaitan-syaitan tuduhkan kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Syaitan tuduhkan apa? Syaitan tuduhkan bahawa Nabi Sulaiman ini berkuasa kerana dia mengamalkan sihir. Bukan kerana mukjizat ataupun dan sebagainya. Jadi, untuk mendapat kuasa kembali, untuk menubuhkan kembali the Third Temple of Solomon, untuk mengembalikan seperti mana penguasaan Nabi Sulaiman, the way to go adalah sihir. So, itu paksi ayat tersebut. Nabi Sulaiman berkuasa sebab sihir, jadi kita nak berkuasa kembali, kita kena kembali kepada sihir itu. Teori ini bermula selepas golongan Bani Israel ini kena exile ke Babylon pada abad ke-6 sebelum Masihi. Itu zaman Nabucodonosor itulah. Betul. Diorang diserang dan dibawa jadi ialah hamba saya atau diexilekan ke Babylon. Dan dalam ayat itu disebut Babylon kan? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babylon. Okay, mungkin ada yang tanya, Ustaz, macam mana Allah ni bagi golongan malaikat ni ajar sihir pula? Okay, ada satu pandangan yang mana saya cenderung kepadanya. Saya memahami ayat tersebut, ya, ada sihir dan ada sesuatu yang lain yang dibawa oleh dua malaikat itu. Mereka bawa apa? Mereka bawa penjelasan kepada bagaimana sihir itu, mekanismenya, dia menjelaskan, dan perbezaannya dengan mukjizat, karamah dan sebagainya. Sebab pada ketika itu, kerana berleluasanya sihir, manusia menjadi keliru dah. Mana satu sihir, mana satu mukjizat, mana satu begini dan begitu. Nak membezakan antara Nabi dengan tukang sihir, wali dengan tukang sihir, orang dah susah nak faham. Jadi tugas Harut dan Marut ni adalah untuk menjelaskan. Lepas tu dia kata apa? Jangan pergi buat pula lepas ni. Kami menjelaskan. This is how it is. Tapi manusia ni, bila dia dah dengar, dia faham. Oh, sihir begini, mekanisme dia. Dia pergi buat benda tu. Kan malaikat kata, fala takfur. Jangan kamu kufur. Kamu dah faham benda ni, kamu jangan kafir. So, selepas era mereka itu, digabungkan benda ni. Sihir dengan apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu yang dicarinya. Itu yang dikejarnya. Sebab bagi mereka, itulah yang mendapatkan kuasa. Okey. Jadi bila orang Yahudi, Bani Israel ni di Babylon, mereka sebenarnya telah menyerap unsur ini dan dimasukkan dalam penafsiran Torah mereka. Di situlah timbul apa yang dipanggil sebagai the Babylonian Talmud. Dia ada dua Talmud. Satu Jerusalem Talmud, satu Babylonian Talmud. Okey, beza Babylonian Talmud ni, dia lebih berpengaruh, satu, daripada Jerusalem Talmud. Nombor dua, di dalamnya terdapat unsur-unsur sihir Babylon diserap masuk. Namanya ajaran pagan. Ajaran pagan, sihir, mysticism Babylon itu telah diserap masuk. Benda ni diiktiraf oleh pakar-pakar pengkaji sejarah di kalangan orang-orang Yahudi sendiri. So, bila dia kena exile tu, dia melihat kepada tamadun Babylon itu, dia rasa terkagum-kagum. Jadi apa dia buat? Dia melakukan asimilasi. Dia try to harmonize. Di situ punca Kabalah. Di situ punca Kabalah. Kalau tak percaya, lihat unsur-unsur amalan mysticism Babylon, Purba, Mesopotamia dan sebagainya. Awak akan jumpa dalam Kabalah. Sedangkan dalam Torah tak ada benda-benda ni. Dalam Torah hari ini pun. Okey, mungkin ada yang keliru. Ustaz sebut Torah Ustaz merujuk kepada Taurat ke? Tidak. Maksud saya dengan Torah itu, saya merujuk kepada Old Testament lah. Saya merujuk kepada Old Testament. Kalau buka Old Testament hari ini pun, tak ada contoh astrologi. Bermain-main dengan huruf dan nombor. Alpha numerical astrology. Okey, bermain bintang, meramal-ramal dengan bintang, dalam masa yang sama menyatukannya dengan sistem pernomboran dan juga sistem huruf. Ini ahli sejarah sepakat. Dalam sejarah wujud benda ni hanya pada tamadun Babylon. Dan Nabi kata apa tentang astrologi? Siapa yang mengambil sebahagian daripada nujum, dia telah mengambil sebahagian daripada sihir. Zada ma zad, Nabi kata. Bila tambah ilmu bintang dia, tambahlah ilmu sihir dia. Ibn Abbas pula kata, dia pernah ditanya tentang kaum yang mengamalkan abajad.
wa yanzuruna fin nujum. Kaum yang mengamalkan abjad. Abjad ni adalah alif equal to 1, ba equal to 2, jim equal to 3, dal equal to 4. Setiap huruf tu ada dia punya representation number dia secara mystical. Secara akademik saya tak ada masalah. Awak nak bagikan buku awak alif, ba, jim, dal, tak ada masalah. Tetapi awak memberikan dia nilai-nilai mystical dan some berkaitan dengan perbintangan. Okey, so bila dia gabungkan astrologi, numerology dengan saya sebut tadi apa? Astrology, numerology dengan alphabetical punya aturan itu, kita kata inilah unsur yang ada dalam semua amalan sihir dalam dunia ini. Saya cukup menentang orang-orang yang cuba membawa ini ke dalam agama Islam. Sebab siapa-siapa yang membawa unsur ini ke dalam agama Islam, dia sebenarnya mengambil daripada Babylon juga. Seperti mana golongan Yahudi mengambil daripada Babylon, begitu juga mystic Christians yang juga mengamalkan benda-benda macam ni, dan juga golongan wujudi, golongan batini di kalangan umat Islam, benda-benda ni bersepah di dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka dakwakan ini adalah tasawuf tahap tinggi. Sama juga dengan golongan Yahudi, dia mendakwa bahawa benda ni adalah mysticism tahap tinggi, orang awam tak faham. Golongan Kristian pun sama juga, yang amalkan benda ni, dia kata ini adalah level tahap tinggi, hang tak faham. Padahal dia tidak lain tidak bukan adalah sihir. Okey, kalau macam Kristian tu macam aliran apa? Kristian Kabbalah lah. Okay. Dia ada Kristian Kabbalah dia. Kan Nabi kata kan, la tatabi'unna sanana man kana qablakum. Kamu akan pasti ikut jejak langkah golongan sebelum kamu. Kalau perasan perjalanan sejarah umat Islam punya inhirafat, penyelewengan-penyelewengan keagamaan ni, semua golongan Yahudi dan Kristian lalui perkara yang sama. Almost identical. Tiga-tiga ni, kita adik-beradik 3 orang ni, kita rasa tak cukup dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila dah bergelumang dengan falsafah-falsafah purba dan sebagainya, falsafah-falsafah syirik, kita rasa teruja. Kita rasa bosan pula dengan tauhid ni. Tauhid ni dia tak meletup-meletup, dia tak sensational. Dia tak ada misteri-misteri, tertutup-tertutup, eksklusif-eksklusif. Dia terdedah untuk semua orang. Siapa nak, silakan. Ini agama Tuhan. Kita sama-sama nak jadi baik. Tapi agama mysticism ni, dia memberikan hierarki kepada manusia. Siapa yang ada ilmu rahsia ni, dia tinggi. Siapa yang pegang zahir sahaja, dia orang tak cerdik. Dia ada sisi batin kepadanya. Dan batinnya ni pula ada batin kepada batin. So dia dah mencerai-ceraikan masyarakat dalam memahami wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu asal permulaannya. Jadi saya melihat itu akar. Bila dah berlaku penyelewengan keluar daripada wahyu Allah dan sudah ada kontak dengan makhluk-makhluk jahat ini, bila you amal sihir, you tahulah you akan berhubungan dengan siapa. Bahkan dalam sistem astrologi Babylon, Yahudi, Kristian, Islam pun mesti ada seruan. Sebiji, mesti ada bintang, mesti ada nombor, mesti ada huruf, mesti ada seruan. Seruan kepada makhluk yang didakwa malaikat. Dan ada didakwa demons. Dia terang-terang kata. Demons dengan malaikat. So bila awak dah berhubungan dengan makhluk-makhluk ini, dia orang akan buat awak jadi sangat jahat. Dia akan minta korban-korban. Dia akan minta awak melakukan perkara-perkara yang di luar akal, di luar moral. Okay? Jadi bila dah terbiasa, dia akan membawa kepada kezaliman maha dahsyat. Dia akan membawa kepada hilang kemanusiaan. Dia akan bawa kepada hilang fitrah manusiawi kita. Jadi kita tidak terkejut melihat apa yang sedang berlaku di Palestin hari ini. Ya. Okay, so tapi menarik juga bila Ustaz sebut tadi bagaimana daripada ketiga-tiga agama tu, mereka meletakkan bahawa istilah saya boleh kata bosan dengan agama Tuhan dan akhirnya mencari sesuatu benda baru. Dan Ustaz kata ada satu persamaan lah di kalangan mereka. Cuma kalau dalam agama Yahudi, mereka melakukan satu penafsiran yang agak radikal, saya boleh katakan, dan sampai mengubah ayat ataupun menambah ayat. Okay, kalau dalam dua agama lagi, sebab Ustaz ada persamaan kan. Okay, jadi
macam tu bagaimana pula? Adakah mereka pun seperti Yahudi yang mengubah konteks ayat tertentu untuk menjustifikasikan pembunuhan dan sebagainya sebab atas keinginan dan kemahuan mereka secara mendalam yang sekadar memenuhi nafsu, saya boleh katakan macam itulah. Tapi adakah kedua-dua agama lain seperti agama Yahudi, Kristian dan juga Islam membuat perkara yang sama? Okey. Istilah ini di dalam bidang teologi dipanggil tahrif lah. Tahrifun nas ataupun tahriful makna. Kita menyelewengkan teks ataupun menyelewengkan makna teks tersebut tanpa mengubah teks itu sendiri. So ada dua. Golongan Yahudi dia buat dua-dua sekali. Okey, dia buat dua-dua sekali. Dia buat yuharrifuna al-kalima amma wadhihi. Okey. Yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Tulis dengan tangan mereka, maksudnya mereka tambah, mereka kurang lah. Kalau yuharrif pula dia selewengkan makna dia. Dua-dua mereka buat. Golongan Kristian pun daripada pembelajaran kita melakukan perkara yang sama. Ini dibuktikan sendiri oleh pengkaji-pengkaji mereka sendiri. There is no identical Bible. Dalam versi-versi Bible yang berbeza-beza tu banyak perbezaan, ada yang kurang ayat, ada yang tambahan ayat. Jadi berlaku tahrif bil lafaz dan juga tahrif bil makna. Beza dua abang-abang kita ni dengan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memelihara lafaz Al-Quran. Lafaz Al-Quran itu tidak boleh diganggu, tidak akan diganggu. Jadi golongan-golongan seperti ini, dia nak kacau bahagian mana? Dia kacau bahagian tahriful makna, penyelewengan makna. Saya bagi contoh. Orang-orang seperti Ibn Arabi, bila dia baca ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang jelas, siapa pun baca, orang alim ke orang jahil ke baca boleh faham. Mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama saja, sama ada kamu memberikan dia peringatan, amaran ataupun tidak, mereka tidak beriman kepada Allah. Maksud dia ni tengah cerita tentang kafir tahap tertinggi lah, yang paling tebal kekufuran dia, termasuk sekali golongan munafiqun yang dahsyat. Ibn Arabi menafsirkan ayat tersebut, mengatakan kafaru dekat situ adalah tahap iman paling tinggi sekali. So dia bukan bawa ke tengah, dia terus bawa ke hujung. Ayat yang kita faham sebagai paling teruk, dia bawa kepada paling baik. Dia kata cerita tu adalah berkenaan dengan orang yang kafaru. Kafaru dalam erti kata dia tahrifkan makna. Dia balik kepada etimologi asal, makna lughawi, iaitu kafara ni menyembunyikan sesuatu. So dia jelaskan mereka ni menyembunyikan apa? Mereka menyembunyikan cinta dan kasih kepada Tuhan. Mereka menyembunyikan wahdatul wujud. Orang macam ni, kamu tegur macam mana pun dia tak akan ubah pendirian dia. Dia kata itulah makna ayat ini. Ada yang kata, oh tak, dia isbat makna zahir juga, tapi dia membawa layered meaning. Kalau betul pun dakwaan itu, the second meaning discredit the first meaning. Telah membatalkan makna yang pertama. Sebab ada yang dakwakan Quran ni ialah tafsiran berlapis. Kita tak ada masalah dengan tafsiran berlapis. Kita ada masalah dengan tafsiran berlapis yang bercanggahan dengan satu sama lain. Ini strategi Origen. Ini strategi Philo sebelum ini di dalam agama Yahudi. Mereka membaca Torah, ayat-ayat jelas tentang tauhid, mereka bawa ke tempat lain. Berlaku juga dalam kes Kristian, di mana Jesus kata bahawa my God and your God. Itu pun mereka tafsirkan hak lain. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim hak lain. Ibn Arabi tafsirkan laisa kamitsli syai'. Kita semua tahu makna dia. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ayat itu mengisbatkan ada kesepertian kepada Allah. Dia terbalikkan 180 darjah. Bila kita baca kisah-kisah kaum Nuh, kisah kaum Hud, kisah kaum-kaum yang dihancurkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata diorang ni semua ada ma'rifatullah yang tinggi. Yang silap tu adalah Nabi-Nabi tu. Nabi Nuh silap, salah. Nabi Nuh lah yang buatkan diorang buat keputusan begitu. Cuba bayangkan, ini tahriful makna yang sangat dahsyat. Penerbalikan makna yang kita buat sama seperti abang-abang kita buat. We are doing the same thing. Jadi bila dah mampu buat macam tu, ayat rahmah boleh tak diterbalikkan kepada terbalik azab? Okay, itu first time saya dengar ni. Ayat azab, dia terbalikkan. Ibn Arabi kata, bila Allah sebut perkataan azab dalam Al-Quran, azab tu maksud dia sedap. So kalau you dah buka pintu ini, you boleh justify almost anything.
Percayalah saya, anything can be justified. So tak terkejut mereka menggunakan Torah dengan kacamata ini, tafsiran mistikal ini, untuk mengabsahkan apa sahaja dan untuk bawa masuk apa sahaja. Bila sesebuah kenyataan itu boleh bermaksud A dan juga boleh bermaksud bukan A, ayat tersebut tidak membawa apa-apa makna. Okay. Ya. So, satu benda yang saya rasa ini first saya dengar lah secara pribadi. Benda yang agak pertama saya lihat dengar. Pertama. Yang kedua, saya rasa macam Ustaz dapat linkkan satu wujud persamaan di antara kesesatan mistisism. Antara ketiga-tiga ni sebenarnya berakar daripada satu ibu yang sama lah. Ibu yang sama, perangai yang sama, kau hajar dengan kita punya Tuhan. Tiga-tiga ekor ni, kan, kita ni, tiga-tiga beradik ni, mendapat penyakit yang sama. Tak nak, dah bosan dengan agama tu. Dah rasa terpesona dengan perkara-perkara lain. Tanpa berfikir panjang. Sebab apa? Cinta dunia. Ni semua punca da al-wahan. Nak kuasa tadi kan? Nak kuasa Nabi Sulaiman kan? Kalau tunggu mukjizat, kita takkan dapat mukjizat. Kita manusia biasa. Nabi je dapat mukjizat. So kita kena buat something ni. Kita pun nak kena buat apa yang Nabi Sulaiman buat ni. Kita pun nak kena dapatkan apa yang dia dapat. Dia tak reda dengan tak apalah. Allah bagi Nabi Sulaiman. Kita tak dapat. Khalas. Itu pilihan Allah. Tengok adab Rasulullah. Ketika Nabi SAW diganggu oleh seekor syaitan ketika dia salat. Nabi kata apa? Nabi kata, semalam aku diganggu oleh syaitan ketika salat. Kalaulah bukan kerana aku mengingat doa abangku Sulaiman, sesungguhnya hari ini aku dah ikat syaitan ni dekat tiang ni supaya budak-budak boleh bermain dengan dia. Bermain ni maksud dia menghina dia lah, mengejek-ejek lah. Apa doa Nabi Sulaiman dalam Al-Quran? Ya Allah, berikanlah aku satu kekuasaan yang kau tidak berikan kepada sesiapa pun. Jadi adab Rasulullah SAW ni Allah dah bagi kepada Nabi Sulaiman. Kelas. Walaupun mungkin Nabi juga ada kemampuan yang sama yang Allah berikan, tapi dia takkanlah nak menunjuk, nak kata aku ni setanding, aku ni adalah pesaing kepada Sulaiman dan sebagainya. Itu akhlak kenabian. Tapi sebagai manusia ni dia tak terima. Sulaiman dapat, aku pun nak. Kalau ada era kegemilangan pada ketika itu, kita pun nak kena dapat yang sama. By hook or by crook. Dengan apa cara sekalipun kita kena dapat. Walaupun dengan cara asalnya sihir lah. Lepas tu telah diubah maknanya. Saya bagi contoh. Kalau diizinkan saya elaborate sikit isu ni. Seorang watak bernama Ahmad Al-Buni. Yang didakwa sebagai penulis kitab Syamsul Ma'ariful Kubra. Yang didakwa sebagai kitab sihir terdahsyat dalam dunia. Sebenarnya dia bukan Islamic. Dia adalah Babylonian. At its core, buku Syamsul Ma'arif tu Babylonian. Ini saya nak tegur kepada orang Islam kita yang mendakwa sufi dan sebagainya, duk bergelumang dengan ilmu ni. Dalam ni ada seruan kepada syaitan. Saya tahu sebab saya baca. Dan bila kita buat perbandingan kitab ini dengan kitab-kitab sihir yang jelas sihir, yang mengaku pun kitab tu sihir, nama-nama yang diseru tu nama-nama yang sama. Tetapi dalam kitab ni didakwa, oh ni nama-nama malaikat. Oh ni makhluk-makhluk baik. Inilah masalah bila kita taklid buta. Apa bukti dia mengatakan ini nama-nama yang baik? Kenapa mereka menyeru nama-nama ini juga sedangkan mereka mengamalkan sihir? Takkan malaikat datang bila orang buat sihir? So siapa yang datang ni? Siapa yang buat dakwaan yang dia ni malaikat? So ini penyelewengan yang maha dahsyat. Maha dahsyat. Dalam tu ada astrologi. Mandi Safa contoh. Mandi Safa Melayu kan? Mandi Safa Melayu tu adalah Babylonian. Kenapa saya kata Babylonian? Sebab dia datang daripada satu skema yang sistem kepercayaan yang mengatakan kedudukan bintang-bintang ni dia menentukan nasib kita di atas muka bumi ni. As above so below. Apa yang berlaku di atas berlaku di dunia, di bumi. So apabila bintang-bintang tertentu berada pada tempat-tempat tertentu, dia sama ada ini perkataan yang mungkin orang tak sedap dengar, SIAL. Okay. Waktu sial, waktu tuah. Jadi bulan Safar ni dianggap sebagai bulan yang SIAL lah. Sebahagian hari-harinya dianggap sebagai sial. Dan dia juga adalah bulan air. Ini termasuk dalam skema sihir mereka ni. Jadi untuk hilangkan kesialan dia kena mandi. Sebab tu kalau awak tengok dokumentari lama tentang Mandi Safar ni, dia bukan sekadar mandi. Dia ada wafak yang diletakkan dalam air tu. Wafak tu apa? Pernomboran
alphanumerical astrology, sebiji dengan apa yang Babylon amalkan. Macam mana sampai ke tanah kita? Melalui aliran Batiniyah, melalui Ahmad Al-Buni, Syamsul Ma'arif Al-Kubra, yang telah diubah kepada ilmu tajribat Melayu, ilmu mujarrabat orang Melayu. Dia bagi mujarrabat. Bila sebut mujarrabat tu sounded Arabic, so it seems fine to many people kan. Sedangkan kita boleh trace dah. Ni tak ada dalam Islam, tak ada. Dalam agama Nabi Isa pun tak ada. Dalam ajaran Nabi Musa pun tidak ada. Tiga-tiga adik-beradik ni dia bawa ambil daripada luar. Dan aliran ini kekal di kalangan tiga-tiga tradisi keagamaan ni, kekal sampai ke hari ini. And all of them insisted that this is Islamic, or this is Christian, or this is Jewish, or Judaic. So benda yang so kalau kita nak katakan benda tu sebagai benda pada asas kepada idea kepada mysticism tu sendirilah. Kita bawa kepada perbincangan era moden sikit, iaitu era berkaitan, kita mulakan maybe waktu asas gagasan lah, waktu conference Brussels dan sebagainya, tentang idea perubahan Israel itu sendiri. Jadi kalau kita tengok kumpulan-kumpulan atau pergerakan-gerakan tu yang Ustaz sebut tadi, daripada gerakan sekular dan sebagainya, macam tu The Hairs itu sendiri, dan dia macam ada satu benda yang pelik, saya boleh kata agak pelik, sebab ni sekular, yang ni mistik. Tapi macam mana dia orang boleh sync antara kedua-duanya dan akhirnya menjadikan satu buah yang kita pun rasa kalau kita tengok akar dia macam lain. Ini sekular, ini mistik. So how come? Kekufuran itu adalah satu jalan, walaupun dia bercambah menjadi aliran kanan ataupun kiri. Haskalah ataupun Reform Judaism ni, dia juga adalah satu gerakan pemurtadan sebenarnya. Murtadkan orang Yahudi? Pemurtadan, meninggalkan. Dia orang cuba reform dia punya halakah laws. Halakah ni syariat dia orang lah. Dia orang mula bincang, kita ni perlu syariat lagi tak zaman ni. Zaman dah berubah, kita dah semakin maju kan. Mungkin tu untuk zaman silam sahaja. Mula mempersoalkan dia orang punya kepercayaan-kepercayaan. Ini masuk akal ke tidak, saintifik ke tidak, logical ke tidak. Berlaku ini kepada geng-geng Haskalah ni. Sebab mereka terpengaruh, didakwa mereka terpengaruh dengan gerakan Enlightenment, Renaissance. Tapi saya punya teori adalah terbalik. Renaissance dan Enlightenment ni sebenarnya dipandu oleh mereka. Mereka adalah pemain-pemain belakang. Saya percaya seperti Revolusi Perancis sebagai contoh. Revolusi Perancis ni is not Western in nature, tetapi digerakkan oleh the Freemasonic lodges. Ini historical fact. That means ini bukan conspiracy theory. Even though if you want to call it a conspiracy theory, it is a, kita kata conspiracy fact lah. Ahli-ahli sejarah pun tidak menafikan betapa besarnya peranan lodge-lodge Freemason di Perancis pada ketika itu. Dan bila sebut pasal Freemasonic lodge ni, the main elements adalah Jewish elements. Perlambangan-perlambangan mereka, bahkan mereka punya highest goal adalah re-establishment of the Third Temple of Solomon. Ramai orang terlepas pandang tentang Freemason ni. Freemason ni adalah bapa kepada Zionism. Sebelum kita cerita pasal Kabalah, yang lebih panjang lah, lebih lama lah. Tapi dalam penzahiran moden, dia adalah Freemasonic movement dulu sebagai bapa kepada Zionism. Kita ambil contoh Isaac Newton sebagai pakar mathematics kan. Dia ni ada obsession kepada Third Temple. Dia seorang Isaac Newton, Ishaq Newton. So dia maybe he's Jewish kan. Ada kata memang dia Jewish pun. So dia telah melakarkan blueprint kepada Third Temple of Solomon yang akan dibina balik. So diorang ni ada perhubungan nostalgia yang sangat kuat dengan pembinaan Haikal Sulaiman itu. Nampak? The connection with Solomon. Dan Newton ni memang dia ada obsession dengan Kabalah juga. Sebab benda-benda ni baru diketahui sebab dia orang baru jumpa dia punya notebook, orang buat thesis dan sebagainya. Dia tulis pasal benda-benda ni, kecintaan dia kepada Jerusalem dan sebagainya. Dan Newton bukan seorang saja, ramai Enlightenment thinkers yang sebenarnya ada perhubungan fikiran dan hati kepada Jerusalem.
kepada pembinaan semula the Third Temple of Solomon. Jadi adakah Haskalah ini yang mempengaruhi Enlightenment ataupun Enlightenment sebenarnya yang mempengaruhi Haskalah? Bagi saya, kedua-dua ini dipengaruhi oleh Freemasonic movement. Dipandu oleh Freemasonic movement. Dia dua ni elites of the society. Orang-orang yang paling cerdik, pandai dan paling kuat, berpengaruh dan paling kaya di kalangan masyarakat mereka. So, dalam Freemason ni dia ada dua aliran juga. Satu lebih kepada logical, rational, political, economic. Satu pula dia ada dia punya mystical movement dia. So dalam Freemason ni, kedua-dua ni sudah sekian lama bekerjasama. Okey, kita pergi kepada Haskalah dulu. Haskalah ni macam saya kata tadi, dia adalah gerakan pemurtadan nak meninggalkan agama Yahudi. Dalam masa yang sama dia masih lagi nak perkaitan kebangsaan itu. Okey, dia tak boleh buang perkaitan kebangsaan itu. Dan juga mendakwa bahawa orang Yahudi dizalimi dan sebagainya. Kita memerlukan keadilan, kita memerlukan negara kita sendiri dan sebagainya. So ada gerakan politik di sebaliknya. Diorang pada awalnya memang tak sebulu dengan apa yang kita panggil sebagai the Hasidic movement. Hasidic ni adalah geng-geng Baltiniyah. Okey, bukan traditionalist. Bukan. Okey, Baltiniyah. Okay. Diorang ni adalah geng-geng Baltiniyah di kalangan rabbis, Jewish rabbi. Okey, diorang ni berpegang kepada Lurianic Kabbalah. Banyak mereka Lurianic Kabbalah. So asalnya memang tak sebulu dua kumpulan ni. Tetapi ingat apa yang menyatukan mereka. Yang ini nak meninggalkan kekunoan agama Yahudi. Yang ini pula nak membebaskan diri mereka daripada syariat Tuhan yang sebenar. Ingat tadi kita cerita pasal bagaimana bila dah melonggarkan penafsiran, dah dibawa pengaruh-pengaruh falsafah asing, you boleh tampalkan apa saja makna yang you nakkan kepada agama tersebut. Saya lihat di situ adalah perikatan yang sangat rapat antara kedua-dua ni. Okey. Apa yang the ultimate uniter? Apa yang akhirnya mengikat mereka sehingga berjuang bersama? Adalah dakwaan bahawa orang Yahudi ni selama ni dizalimi. Jadi kalau kita tidak bekerjasama, kita ramai-ramai akan melingkup, kita ramai-ramai akan kena tindas. Haskalah pada asalnya, tujuan dia adalah untuk cuba berasimilasi dengan masyarakat Eropah. Sebab kan Kristian pandang Yahudi lain. Bagi mereka, dia orang ni pembelok dan sebagainya. Selalu kena discriminate dekat sana. So kita kata, Yahudi kata, the only way for us to be accepted by the Western world adalah kita assimilate dengan mereka. Kita mula bercakap bahasa mereka. Dulu diorang tak. Diorang bercakap Yiddish dan sebagainya. Haskalah kata, kita bercakap Jerman lah. Kita pakai macam mereka pakai. Kita ikut sistem pendidikan mereka. Ini secara zahir they will say that let's follow them. Kita ikut pergerakan mereka. Golongan Hasidik ni pula, dia kata Tuhan telah menghantarkan golongan Haskalah ini untuk memainkan peranan membuka jalan kedatangan Al-Masih. Dalam keadaan mereka tak sedar mereka sedang digunakan oleh Tuhan. So we have to support them because they are being used by God. Dia dipergunakan oleh Tuhan. So they still have enmity. Dia masih ada pemusuhan kepada golongan ni sebab dianggap sebagai dia ni rational sangat. Dia ni terlalu akli kan. So they are not together actually. Tapi they are using one another. Mereka mempergunakan satu sama lain. Haskalah pun mempergunakan Hasidim untuk memberi justifikasi keagamaan kepada apa yang mereka buat. So they are using one another. Even we say that abusing one another. Okay, sekarang ni kita pergi kepada core Hasidism ni pula. Apa kaitannya dengan penubuhan negara haram Israel? Apa kaitan Kabbalah dengan penubuhan negara haram Israel? Kita kena faham Kabbalah tu apa dulu. Okey. Kalau saya diberikan waktu sedikit, boleh saya perpanjangkan ya? Baik. Antara Kabbalah, Christian mysticism dan juga Wahdatul Wujud Batiniyah dalam Islam ni, dia ada tali pengikat. Kalau tadi kita cerita pasal astrologi, alphanumerical system dan sebagainya. Sekarang ni kita pergi kepada lebih dalam. Lebih dalam tu adalah pada akidah, apa yang dipanggil sebagai akidah emanasi ataupun
Ya'dad, atau dalam bahasa Inggeris emanation. Ketiga-tiga adik-beradik ni dia dapat daripada sumber yang sama juga, iaitu datang dari Babylon purba. Babylon ni bukan sahaja bagi kita sihir, dia beri kita juga, dia rosakkan juga kita dari segi kepercayaan tentang khalq, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan Tuhan. Babylon kata dalam dia punya teks purba, dia bagi Enuma Elish. Ni kira macam dia punya Mahabharata macam itulah, cerita tentang macam mana kejadian ni boleh ada dan sebagainya. Dia tak percaya pada konsep penciptaan. Sebaliknya, keseluruhan wujud ini adalah berpunca daripada satu, yang mana yang satu itu begets others. Bukan secara langsung, yang satu beget satu, satu beget lagi satu, satu beget lagi satu, sehinggalah ada hierarki, tingkatan. So daripada satu tu, saya lupa nama yang pertama tu, keluar Tiamat. Dan daripada Tiamat ni lah keluar yang lain-lain. Tapi bukan khalaq. Bukan penciptaan. Penciptaan ni apa? Creation ex nihilo kan. Penciptaan ada ketiadaan kepada ada. Dia kata tak. Daripada ada kepada ada. Daripada satu kepada yang ramai. Daripada wahdah kepada kathrah. Daripada non-differentiation kepada differentiation. Daripada ahadiyah kepada wahdah. Daripada cahaya yang satu itu dipecah-pecah menjadi cahaya yang berbeza. Konsep ni ada dalam Batiniyah, Islamic, Christianity, dalam konsep Nous, Logos mereka, dan juga dalam Kabbalah. So Kabbalah mendakwa macam ni. Dia kata Tuhan ini dia sebelum adanya semua ni, dia sahaja. Dan dia ni tidak bersifat, dia tidak bernama, tidak ada differentiation, ta'ayyunat dalam bahasa istilah falsafah. Dia berkata ta'ayyunat tu tidak ada. Tapi dia ada keinginan untuk dikenali. Okey, keinginan untuk dikenali ni kita tidak menolak. Sebab dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Ibn Abbas menafsirkan liya'budun supaya liya'rifun, supaya dia mengenali aku. So Allah nak cipta alam sebab dia nak dikenali, itu tak ada masalah. Bukan dia memerlukan kita mengenal dia, tapi dia nak kehendak. Khalas, tak ada masalah. Disebabkan yang wujud hanya dia kena retreat daripada diri dia. Contoh cahaya yang sangat terang, bila ada cahaya, kegelapan tak boleh ada. Okey, betul. Kegelapan ni kira selain dia lah. So Tuhan kena tarik cahaya dia ke dalam diri dia untuk alam ini wujud. Alam ni kegelapan kan, untuk alam ni wujud dia kena tarik. These are metaphysical ideas. Jangan take it too literally. Okay. So bila ditarik cahaya itu, barulah boleh ada alam ni. Alam ni pula datang daripada mana? Alam ni tetap datang daripada serpihan cahaya Tuhan ni. So, serpihan, yes. So it's not God. It is also not other. It's not other than God. It's apart from God. Tak boleh nak cakap apart juga. Dia bukan Tuhan dan dia bukan selain Tuhan. Macam awak tengok laut. Laut adalah laut. Ombak. Awak boleh kata ombak tu laut tak? Okay. Awak tengok matahari. Awak nampak cahaya matahari. Cahaya matahari tu matahari tak? Dia bukan matahari, tapi dia juga bukan selain matahari. Ombak laut itu bukan laut, tapi dia juga bukan selain laut. So salah kalau kita kata bahawa mereka kata meja ni Tuhan. Mereka kata meja ni bukan Tuhan, meja ni juga bukan selain Tuhan. Agama wahyu bukan macam ni. Agama wahyu bukan menyusahkan dan membeningkan kepala seperti ini. Okay. So they are saying that. They are saying, bila Tuhan ni dia memancarkan cahaya dia kembali, sebab dia nak buat alam ni, dia nak dikenali kan. Dia kata dia buat satu yang dipanggil sebagai Sephiroth. Siapa yang tengok anime you all tahulah kan, dalam anime pun dia masuk ke elemen ni. Sephiroth tu ada 10 kantung, dipanggil sebagai kantung.
Kantung untuk mengandungi cahaya Tuhan. Untuk mengandungi cahaya Tuhan. Masalahnya dia kata, Kabbalah kata, cahaya Tuhan ni terlalu kuat sehingga kantung-kantung ini pecah. Bila kantung ini pecah, cahaya itu pun jadi terpecah-pecah. Bila terpecah-pecah, itulah punca adanya kejahatan di dalam alam ini. Sebab dia kata Tuhan ni baik. So dia tanya soalan, kalau Tuhan ni baik, macam mana boleh ada kejahatan? This is very Neoplatonic, very Babylonian punya konsep. Kita senang je kita jawab, ada kejahatan sebab Tuhan nak uji kita. Simple as that. Cerita dia senang je. Kan? Tapi dia orang kata, oh, macam mana Tuhan ni baik tapi ada kejahatan di alam ni? Oh, sebab berlaku perpecahan itu. Berlaku kantung-kantung yang pecah ini. So, kerja kita dekat dunia ni adalah untuk menyatukan balik cahaya-cahaya itu. Dengan buat baik, berhubungan dengan Tuhan. Okay? Itu okey lah. Itu tak ada masalah lah. Memang kita kena buat baik dan sebagainya. Tapi teori ni adalah very alien to Tauhid. Dia tidak ada kaitan dengan agama Tauhid. Tidak ada kaitan dengan agama Wahyu. Okay. Apa kaitan dengan Israel? Penubuhan negara Israel. Dia dakwa bahawa perpecahan itu juga adalah lambang pecahnya negara Israel, kerajaan orang-orang Yahudi. Itu juga adalah cerminan pecahan cahaya Tuhan itu. Cahaya Tuhan dulu ada dekat Jerusalem. Itu kerajaan Tuhan lah. Ada di situlah. Daud, Sulaiman dan sebagainya. So bila berlaku diaspora, dijajah orang lain, pecah. Kerja diorang kena apa? Satukan balik. Ni dia panggil sebagai tikun alam. Tikun alam ni adalah repairing the world. But it's not exactly repairing the world. It's repairing God. Mereka dakwa bahawa mereka kena bekerjasama dengan Tuhan untuk rawat diri Tuhan yang dah pecah ni. They always have this idea that God needs our help. We are co-workers with Allah or God. Sebab Tuhan ni dia pun sebenarnya bersedih. Dia pun sebenarnya menyesal dengan apa yang dia buat. He's just a reflection of us and we are his reflection. Sebab itu bila kita buat baik, Tuhan lebih mengenal diri dia melalui kita. Exactly Akbarian thought juga. Ibn Arabi's thought. Kita ni cerminan Tuhan. Tuhan melihat diri dia melalui mata kita. Tuhan mengenal diri dia melalui mata kita. Idea-idea ni sampai kepada orang yang salah, dia orang akan kata, oh deep lah ni Ustaz. Beautiful lah, deep lah. Inilah dipanggil tazyin dalam Quran. Tazyin ni dihiaskan kekufuran itu. Dicantikkan. Dengar macam very beautiful. You can make anything beautiful. Saya boleh make syaitan also look beautiful. It's not difficult. Mengatakan bahawa syaitan pun dia cuba nak make it beautiful lah. Dakwa bahawa syaitan ni sebenarnya dia ni adalah watak yang rela dihina kerana cinta dia kepada Tuhan. Oh, beautiful. Dia ni macam watak Batman. Gotham City tak pernah iktiraf dia. Tapi dia tetap ikhlas. Biarlah orang benci aku. Yang penting melalui aku, korang mengenal Tuhan. Jadi bila aku tak mau sujud kepada Adam itu, sebenarnya aku cintakan kepada Tuhan. Ini diajarkan oleh geng-geng batiniah makrifat sesat ni. Awak kalau duduk dengan dia akan cakap benda ni. Setan tu setan lah. Dia main watak dia. Tidak ada nak ambil dia sebagai musuh. Fattakhizu aduwa. Kan? Ambil dia sebagai musuh. Allah suruh kita. Dia kata tak. Dia ni adalah, dia ada tauhid tahap paling tinggi. Kita ni tak selevel dengan syaitan. So dah ada pemuliaan. Dah ada mengangkat syaitan dan sebagainya. So inilah yang kita kata sebagai konsep tikun alam mereka ni. Mereka mencantikkan satu teori yang asing sehingga boleh menyelewengkan apa saja makna untuk disesuaikan dengan kehendak mereka. Sehingga hari ini kita lihat kezaliman-kezaliman yang berlaku di Israel. Masih ada lagi di kalangan mereka yang memberi justifikasi keagamaan kan. Mana datang dan bagaimana mereka boleh rasa tidak bersalah ni menggunakan ayat-ayat Tuhan untuk menghalalkan semua ni. Bagaimana ini ada kaitan dengan tikun alam? Saya tak salahkan semua rabai. Sebab ada gerakan-gerakan di kalangan mereka juga yang menentang perkara ini. Yang masih berpegang teguh kepada kita jangan ada kaitan dengan State of Israel.
Kita sayang kepada Jerusalem, tapi kita tunggu Tuhan turunkan Mesiah, baru kita ikut dia. Kita jangan nak masuk campur. Kita jangan nak pushing God towards it. Ada. Ini saya iktiraf dan I respect them. Saya bukan nak kata semua orang Yahudi begitu. Okay. So they are still this kind of, tapi mereka tidak berpengaruh. Hari ini poll dekat Israel, 60% bersetuju dengan apa yang kerajaan mereka buat dan 40% bersetuju kalau dilakukan genosid di sana. Macam mana sebuah negara berjuta orang ini boleh ada kesepakatan? Hampir ada kesepakatan. Itu menunjukkan bahawa ada ideologi kepercayaan di sebaliknya. Siapa yang bawa ideologi-ideologi ini? Pernah tengok tak satu video seorang rabai Yahudi bertemu dengan Netanyahu waktu dia muda? Aliran khabat silap saya. Saya lupa nama. Tapi tengok apa rabai itu cakap. Cepat sikit buat kerja, dia kata. Sebab engkau lah lambat datang Mesiah ni. Macam tu lah. Soalan dia, saya rephrase apa dia cakap. Saya paraphrase. Dan dia kata Netanyahu adalah the last prime minister. Yes. Lepas tu akan datang Mesiah. Nampak tak? Padahal Netanyahu ni geng-geng Haskalah. Rabai ni pula, saya suspect dia Hasidib. Nampak tak? Dia gunakan apa? Dia gunakan konsep Kabalah dia tu untuk beri support secara tidak langsung, political support kepada Haskalah Jews. Dalam kepala otak dia orang, dua-dua saya pun tak tahu apa. Mungkin yang ni kata, okey lah, kau nak percaya apa kau percaya, yang penting kau sokong aku. Yang ni pun sama juga. Kau nak percaya apa kau percaya, yang penting engkau dipergunakan Tuhan untuk kita dapat kita punya negara kembali dan mempercepatkan kedatangan Mesiah. So they are destroying one another in that sense. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersama, tapi sebenarnya hati mereka tercerai-cerai. This is the Israeli society. Baik, satu benda yang saya rasa saya boleh katakanlah satu konklusi yang baru saya nampak hari ni, iaitu bagaimana Ustaz kata gerakan-gerakan ni pada peringkat asas ni nampak bersama, tapi mereka berbeza. Dan Ustaz dapat linkkan benda tu antara dua-dua gerakan ni, bagaimana mereka melihat ataupun istilah dia permulaan kepada penyatuan ni adalah persoalan tentang survival. Yeah. The Jewish question yang berlaku dekat Eropah dan sebagainya. Macam kita lah juga. Sekarang ni ahli-ahli politik ni bergaduh. Aliran berbeza kan, liberal Muslim, Sufi dan sebagainya, Salafi, Wahabi, Asy'ariyah. Cuba bayangkan ada satu musuh datang. Dan memaksa kita untuk, dia akan paksa kita untuk kerjasama. Untuk survival kita kan. So we can understand apa yang mereka lalui itu juga adalah human nature. Cumanya yang mengabsahkan perjuangan mereka tu yang bermasalah. The very cause of their struggle is false. Adalah satu sebab ada sebahagian rabai-rabai Yahudi ni dia akui bahawa kita kena macam ni sebab laknat Tuhan ke atas kita. Ada rabai-rabai yang but they are very few in number. Dia kata sebenarnya apa yang kita hadapi ni adalah azab Tuhan kepada kita kerana kurang ajarnya kita kepada Tuhan dalam sejarah. So ini adalah proses kita melalui redemption. Kita kena lalui kesusahan ini. Dan jangan nak paksa-paksa Tuhan. Biar lalui azab yang kita sedang kena ni. Kita dihalau, mana-mana kita pergi orang tak suka kita. Ini adalah azab Tuhan kepada kita. I respect this kind of, sebab ini selari dengan kitab mereka sendiri, selari dengan New Testament juga, selari dengan Al-Quran. And I believe what is happening to the Israeli people today is nothing but a curse from God. Curse tu datang sampai mengubah nature mereka. Mana-mana mereka pergi pun mereka buat masalah kan. Pergi Thailand buat masalah. Pergi negara-negara lain buat masalah. Pergi Holland buat masalah. Pergi Europe buat masalah. Pergi UK, EPL pun buat masalah. Sehingga satu dunia macam, kenapa perang yang hang teruk sangat ni? Kenapa sampai tak ada civic sense, tak ada common sense, tak ada compassion? What has happened to you guys? Kita ada explanation. Kita tahu. Allah kata, duribat alaihimu dhillatu wal maskanatu aynama thukifu wa ba'u bighadabin min Allah. Ni saya campurkan beberapa point dalam ayat-ayat ni. Kalau saya tersalah nukil, saya mohon maaf. Allah kata apa? Duribat alaihimu dhillah wal maskanah. Duriba ni adalah ditempakan ke atas mereka dhillah wal maskanah. Dhillah tu apa? Kehinaan dan miskin ni adalah dalam bentuk orang
Orang akan pandang mereka ni dengan pandangan yang tak baik, dengan pandangan yang menghina. Zillah ni kehinaan, maskana ni sentiasa memerlukan orang. Betul tak? Isn't that what is happening now? Diorang memerlukan Amerika, perlukan orang lain, tak berani nak perang sendiri, guna senjata orang, minta duit orang, influence ahli politik orang melalui IPAC. Itu maskanah itu. Orang cakap Yahudi kaya, Yahudi kaya, Yahudi kaya. Diorang ni ada miskin. Diorang hanya mempergunakan orang lain untuk berperang untuk mereka. Waba'u bighadabin min Allah. Mana pun mereka pergi, mereka akan memikul beban kemurkaan Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka sekarang ni masih lagi bersetuju dengan apa yang tok nenek moyang mereka buat. Antaranya, nak cuba membunuh Nabi Isa. Betul? Sampai hari ni, orang-orang Israel, kalau tanya mereka, you agree ke dengan apa yang tok nenek moyang you buat? Kalau you hidup zaman tu, you nak salib Jesus Christ kali tak? Kita tahu kisah-kisah orang Kristian datang ke Jerusalem kena ludah. Dalam Tucker Carlson punya podcast, dia interview seorang nun. Okay. Betul? Dengar apa yang nun tu cakap. Bagaimana mereka dihina oleh orang-orang Israel. Maksudnya mereka lagi mengiyakan apa yang tok nenek mereka buat. Selagi you mengiyakan kesalahan orang terdahulu, laknat tu akan melimpah sekali kepada you. Yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak. Itu yang mereka buat. Dan mereka membunuh orang-orang yang membawa kepada qist, yang menyuruh kepada keadilan. Diorang suka. Kerja diorang assassination, which they continue until today. Tengok apa berlaku dengan Charlie Kirk. Tengok apa yang mereka nak buat dengan Tucker Carlson. Apa yang mereka dah ancamkan kepada Candace Owens, Dave Smith. Siapa orang-orang ni? We say that they are people who are for justice. These people will be targeted. Charlie Kirk dah kena. Saya sangat kuat percaya bahawa done by the Mossad. Jadi ini apa sih? Ini la'nah daripada Allah. Bila Allah laknat you, perangai you akan jadi macam perangai setan. You dah tak akan ada kemampuan untuk muhasabah. You tak boleh self-introspection, dah tak boleh buat dah. You dah tak boleh tengok ke dalam. Kerja you tengok keluar je. Orang nak bunuh kita, orang jahat kepada kita, kita dizalimi. Tapi apa you buat kepada orang, you dah tak mampu untuk tengok. Dia dah jadi narcissistic. Psychotic society, seperti apa Norman Finkelstein kata. Psychotic, narcissistic society. Why? What is the cause? Because they rejected the message of Allah. They rejected their prophets. And anyone who follows this path will follow what they are doing. This is a warning to every human being, any religious community, kepada mana-mana bangsa dunia ini, masyarakat dunia. Tuhan telah utuskan nabi-nabi kepada kita throughout history. Dan hari ini kita telah membuang mereka. Kita mendahulukan Marx, kita mendahulukan John Maynard Keynes, Friedman. Kita mendahulukan orang-orang ini. Kenapa tidak lagi mencari panduan daripada nabi-nabi? When was the last time the Jewish people take inspiration and learning and teaching from Moses? Bila? Oh, Nabi Musa ajar sistem ekonominya begini. When was the last time you hear that? Orang Kristian. Bila kali terakhir kita dengar orang Kristian kata, sistem ekonomi berdasarkan ajaran Jesus Christ? I've never heard that. Sebab kita semua dah ramai-ramai, Yahudi, Kristian, Muslim, semua dah ikut, dah tinggalkan agama kita. Nabi-nabi ni telah diketepikan. Alhamdulillah, kita tak ada chance untuk bunuh nabi-nabi. Na'udzubillah. Kalau ada nabi di zaman kita ni, kita tak tahu orang Islam akan buat apa. Sebab Nabi kata, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kamu akan ikut jalan orang sebelum kamu. Nasib baik tak ada nabi. Kalau ada, mungkin kita buat seperti mana Bani Israel buat kepada nabi-nabi mereka. Sebab apa? Bencinya nafsu manusia ni kepada wahyu, kepada sistem wahyu, dan merasa tidak cukup dengan kehebatan wahyu Allah bagi kepada kita. Wallahualam. Baik. Terima kasih Ustaz atas satu perkongsian yang saya rasa agak membuka lah kepada perbincangan berkaitan dengan asas kepada genocide dan Zionism itu sendiri adalah daripada satu aliran mistisism lah. Dan saya kata kepada para audiens, kalau mereka telusuri dengan lebih mendalam, kita boleh dapat titik permulaan, okey,
inilah asas kepada benda tu. Saya rasa boleh katakan juga nak tanam kita kena go deep. Sebab kalau kita bermain di atas air sekadar bincang pada hari ini, kita tak akan nampak asas dia. Kita tak nampak musuh kita. Akarnya Al-Baqarah 101 102. Okey, 101 102. Okey, baik. Itu saja. Okey, pada para audiens kita yang berada di YouTube Akal Wahyu, terima kasih kerana teruskan bersama untuk mendengarkan podcast kita pada kali ini. Satu podcast yang cukup menarik untuk kita kekalkan dan kita bawa perbincangan ini ke luar sana. Jadi sekiranya anda suka kepada konten-konten seperti kali ini, boleh teruskan untuk like, share dan juga subscribe. Dan jika anda mahukan konten-konten seperti ini diteruskan, boleh tekan kepada link sumbangan yang berada di description untuk pastikan projek-projek seperti ini kekal dan terus berada di tatapan anda semua di YouTube dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada kami. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.